Hi, welcome to my channel. I'm Meow Meow. So hari ni saya nak buat vlog dekat Rantau Panjang, Kelantan. Sempena balik raya haji. So sekarang saya dekat Rantau Panjang. Kita nak beli loceng dengan ice blend. Hi, welcome to my channel. I'm Meow Meow. So hari ni kita orang nak buat vlog. Bukan kita orang, saya nak buat vlog dekat Rantau Panjang, Kelantan. Sempena balik raya haji. So sekarang saya dekat Rantau Panjang. Kita nak beli loceng dengan ice blend. So, kita nak beli aiskrim baba. Aiskrim baba, lepas tu ice blend. Ni vibes dekat Rantau Panjang. Tak ramai kedai buka guys sebab cuti raya haji kan. So diorang tak buka. So ni hotdog pula. Sedap hotdog dia. Cheese ayam. So sekarang kita kat Pantai Timur. Kita membeli barang baby dengan my things. Lah bobo nak. Lah bobo nak. Anaki. Anaki. Kau yang mengajar nak beli. Beli susu Anaki kejap. So sekarang kita dekat Pasar Besar Tanah Merah pula. Kita nak beli barang-barang sikit sebelum balik. Lepas kita nak pergi makan bihun kuah dulu. Pasar dia macam ni lah, masa pasar dia. Dari kecil lagi memang macam ni. So itu budak-budak seleting dan masam. Jom lah. So ini bihun kuah kita. Daripada kecil kita orang selalu makan benda ni lah kalau balik kampung Kelantan je. So tasty. So letak ni semua macam ni. Then letak sos. Okay. Amah bagi sayur kau, Lepas tu letak bedak macam ni. Memang tasty korang. Alah, Umairah dah letak. Then kacau-kacau sampailah kuah dia macam merah-merah sikit. Memang sedap. Tanpa sos dengan serbuk pun memang sedap sebenarnya. Tapi saya suka lagi letak lah. So kita akan rasa kuah dia dulu. Sedap. Sebenarnya kita ada satu favourite kedai makcik tu. Tapi makcik tu tutup. Struggle jaga anak belakang. Sebab kita tak kahwin lagi kan. Okay lah, kita orang nak makan dulu. Bye. Kita pun dah habis makan. So ini kita tadi dah record. Lepas tu kita terdelete. So kita letak je lah ya video kita tengah tunggu tadi. Dekat story tu kan kita save. Lepas tu kita ni. So sekarang kita tengah tunggu bas lah. Tak lama pun. Dalam sejam macam tu je. So ini bas kita. Dah sampai. Bas Mutiara. Okay. Jangan lupa Baik ambil korang. konten banyak-banyak. Ya, okey. Selamat jalan. Ni. Bye Abalan. So kita dah naik bas. So perjalanan balik ambil masa dalam 6 jam sahaja. So thank you for watching guys. For I'm Meow Meow. Bye.